Jangan biarkan hidup anda di dalam misteri. Tak adalah. Kita tengah buat ni nak rakam untuk tahun 2025. Kita nak tengok apakah azam mereka, apakah azam rakan-rakan kita, staff-staff Hasa kan. And then apa lah, kita tengok lah sekejap lagi. Ni siapa ni nama? Hamizah, kenapa? Tak ada apa. Okay lah, gerak tu. Momen yang paling memberikan kesan pada saya adalah bila kita announce 1% daripada kutipan tabung amanah sebab kita mencapai target kita KPI 30 juta dan sebagai penghargaan kita decide untuk bagi 1% of 30 juta itu kepada semua jabatan yang telah memberikan contribution ataupun bekerja keras. Okey, sepanjang 2025 apa yang paling terkesan dengan diri saya adalah dapat rezeki kenaikan pangkat. Ketua Timbalan Pendaftar N14 dan merangkap Timbalan Pengarah Pengurusan di Hasa. Saya banyak diberi ruang dan peluang untuk belajar dan juga menyesuaikan diri dengan pelbagai suasana kerja yang baru. Saya tak ada MC, no MC untuk tahun 2025. Saya memikul tanggungjawab sebagai Ketua Penyelia Penolong Pegawai Perubatan dan ia satu tugasan yang berat untuk saya merancang dan merencanakan profession Penolong Pegawai Perubatan di Hasa ini. Saya dapat pergi ride secara solo ke 4 buah negeri. Momen sambutan Hari World Radiografi 2025. Sebab dekat situ kami buat jamuan, kami buat exchange gift, kami appreciate each other. Amazing. Belajar. Mendewasakan. Komitmen. Kerjasama. Strategi. Pemantapan. Syukur. Jiwa. Positive vibes. Nak lebih berjaya daripada tahun 2025. Moga apa yang kita tengah usahakan, segala urusan kita berkaitan perkara-perkara yang kita hajatkan, Allah mudahkan prosesnya dan moga dia tercapai dengan baik. Azam tu untuk menambah baik lagi lah pasukan polis bantuan ni. Jangan anggota sedia ada ataupun ada penambahan anggota, InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan dalam kawasan hospital lebih baik lah. Nak 2026 ni lebih tenang. Saya lebih fokus pada kerja dan juga saya punya azam nak kurus. Azam saya nak jadi manusia yang lebih baik lah. Sebagai seorang manusia LMPT, nak jadi kaya. Saya rasa, saya yakin insyaAllah Hasa akan mencapai tahap yang lebih jauh dan lebih baik dengan komitmen dan kerjasama daripada semua warga Hasa, insyaAllah. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua warga Hasa. Semoga tahun baru 2026 akan memberikan tahap kecemerlangan yang lebih baik kepada Hasa, insyaAllah. Selamat tahun baru. Semoga seluruh warga Hasa akan sama-sama menggambling tenaga secara proaktif untuk perkembangan Hasa dan juga untuk kemajuan Hasa. Selamat tahun baru 2026 kepada seluruh warga Hasa. Semoga tahun ini kita lebih sihat, tenang dan juga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Selamat tahun baru dan kita mengharapkan untuk tahun 2026 ini kita akan bergerak lebih maju ke hadapan dan kita semua sihat dan ceria untuk tahun yang akan datang. Terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Macam apa? Abang Roy. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru.